Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'ala huzna sahla idza syi'ta bihi sahla. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta as-samawati wal ardh. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي سمعنا نورا وفي بصرنا نورا وفي لساننا نورا. اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهنا الملائكة المقربين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan limpah kurnianya, fadlahnya, rahmahnya, inayahnya. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk membicarakan kitab Wardul Zawahir Lihalli Hanfadhi Aqdul Jawahir karya Al-Alim Al-Allamah Syekh Dawud Al-Fatani pada muka surat kelima, 4. Baris mana? 14 daripada atas. Qaluhu, segala puji dah. Ha? 5 eh? 6 baris daripada atas. Dan makna salam Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain min ya rabbal alamin. Lalu berkatalah Syekh Dawud Al-Fatani, dan makna salam dan makna salamullah, salamullah dan makna salamullah itu ialah haluannya, tahiyatnya, ataupun ucapan penghormatan untuk haluan yang berpatutan dengan dia, yang berpatutan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan makna yang lain, tahiyat yang sesuai dengan Nabi, dan membesarkan dia, membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentazimkan dia, dengan didengarkan dia, didengarkan Nabi. Jadinya Tuhan memberikan tahiyat, Tuhan mengucapkan penghormatan, Tuhan mengagungkan, membesarkan Nabi. Macam manakah bentuk perkara tersebut? Dengan didengarkan dia. Itulah Allah Ta'ala memperdengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kalamnya, kalam Tuhan yang qadim. Itu tahiyat Tuhan, penghormatan Tuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalam Tuhan itu yang tiada umpamanya baginya, bagi Tuhan. Laisa kamitsli syai'. Jadi kalam Allah Ta'ala tak sama dengan kalam makhluk. Barang yang menetapkan dengan dia, dengan kalam tadi, hatinya hati Nabi. Jadi bila Allah Ta'ala berkata dengan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tetaplah hati Nabi mutmainnun. Dan menambahkan kebesaran Nabi. Seperti barang yang jatuh bagi sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj. Jadi Allah Ta'ala nak membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah dijemput ke Mi'raj. Naik ke atas. Lalu berlakunya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya pertemuan tempat, tidak. Yang bergerak itu ialah Nabi. Tempat Nabi bertemu Tuhan itu ialah di atas langit sana. Tapi bukan berarti atas langit itu ialah tempat Tuhan, tidak. Kedudukan Nabi itulah yang di atas. Jadi Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala memperlihatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam tersebut. Itu yang dinamakan sebagai salamullah. Tuhan menta'zimkan Nabi, memberikan penghormatan, iaitu bahawasanya mendengar Nabi akan seruan daripada hak, daripada Allah Ta'ala yang tiada bersuara dan huruf. Firman Tuhan, ini saya sebenarnya tak jumpa ni. Sama ada hayun ke hayya rabbuka ya Muhammad ni. Kita jumpa mana dah ambilan ni. Itu tag tu mana? Hayya ke? Betul, hayya situ. Hayya rabbuka ya Muhammad. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala tahiyat, segala haluan daripada raja-raja yang berkekalan dan selawat yang 5 waktu dan segala yang baik-baik, thayyibat, daripada segala amal dan taat bagi Allah Ta'ala. Ini adanya perbahasan mengenai asal secara asal tahiyat ini berlaku secara isyari antara Tuhan, Nabi dan juga para malaikat. Ini yang dibincangkan di sini. Maka firman Allah Ta'ala, Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi bila ketika Nabi SAW mengatakan at-tahiyyatu mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, lalu dijawab oleh Allah Ta'ala, Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bermula, sejahtera atasmu wahai Nabi, yakni ya Muhammad, dan rahmatullah dan berkatnya. Maka berkehendak Nabi SAW bahawa adalah yang demikian itu, keberkatan itu, rahmat itu bagi umatnya pula, bahagian pada salam. Maka sembahnya Nabi pula menjawab, Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, yang bermaksud sejahtera itu atas kamu dan atas segala hamba Allah yang salihin. Maka sembah Jibril dan segala isi langit sekaliannya. Asyhadu an la, Jibril pula menjawab, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini antara, ini bukannya perkara ini datang daripada hadis
secara harfiah begini, tidak. Namun yang diilhamkan secara isyari bahawasanya inilah daripada hakikatnya, iaitulah datang daripada Tuhan, at-tahiyyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Kemudian datang daripada Nabi, assalamu alayka, apa nama? Itu kata datang daripada Nabi. Kemudian dijawab oleh Allah Ta'ala, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi nak bawa pula kepada umat-umatnya perkara tersebut, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kemudian disambut pula oleh malaikat Jibril, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini antara rentetan perkaitan antara tahiyat dan juga salam tersebut. Dan orang yang berkata makna salam itu sejahtera akan ia, ya Nabi, daripada segala kekurangan dan kebinasaan, qaul itu dhaif. Jadi ada sebagian pandangan yang mengatakan bahawasanya yang dimasukkan dengan salam Tuhan ke atas Nabi SAW itu, dia itulah sejahtera. Sejahtera artinya terselamat daripada kebinasaan, selamat daripada kekurangan. Pandangan ini, kata musannif, adalah pandangan yang dhaif, yang lemah. Kenapa? Wajah dhaifnya. Kerana adalah ia, ya Nabi, wajib ismah yang berkekalan. Nak minta tahsil hasil buat apa? Sedangkan Nabi telah pun Allah Ta'ala itu maksum, Allah Ta'ala pelihara para rasul. Jadi buat apa minta lagi kepada selamat? Jadi pandangan ini dhaif lah. Jadi Nabi itu ismah yang berkekalan dan dipelihara daripada kejahatan segala manusia. Kalau macam tu, pandangan yang dimaksudkan dengan salam itu ialah mohon Tuhan selamatkan, itu pandangan yang lemah. Yang dimaksudkan dengan salamullah itu sebenarnya adalah tahiyat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah menaikkan kepada maqam yang tinggi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikendaki dengan sejahtera Allah itu ialah sejarah yang berpatutan bagi maqam yang karim daripada maqamnya yang mulia pada Allah. Jadi kalau macam itulah keadaannya, salam Allah Ta'ala bagi Nabi itu ialah salam tahiyat, salam yang sepatut, yang layak bagi Nabi. Kerana makna salam itu 6 maknanya. Jadi perkataan salam itu ada 6 makna. Awalnya, jadi ada yang bermakna apa dia? Makna tahiyat. Jadi ada salam bermaksud tahiyat, mengucapkan ucapan penghormatan, tahiyat. Keduanya, selamat daripada afat, daripada kebinasaan dan naqais dan kekurangan. Jadi afat, kebinasaan, naqais, kekurangan. Ada juga salam bermaksud selamat daripada kebinasaan. Ini yang kedua. Ketiganya, makna salam iaitu menyerahkan. Salam dengan maksud taslim, penyerahan. Ada juga salam dengan maksud penyerahan. Keempatnya, salam dengan nama pokok. Nama bagi pokok kayu. Pokok kayu salam. Saya pun tak tahu pokok kayu salam macam mana. Yang keenam, kelepasan daripada uyub, kelepasan daripada aib. Itu yang kelima. Keenam, salam adalah nama Allah Ta'ala. Jadi bila kita tahu bahawasanya salam itu makna ada 6 maksud, kata pengarang, dan dikendaki itu makna yang pertamanya iaitulah salam dengan maksud tahiyat. Apa yang pertama tadi?
tahiyat, ucapan penghormatan. Ini makna yang sesuai diletakkan kepada salam Allah terhadap Nabi. Nak katakan selamat daripada uyub, mustahil. Nak tahsilul hasil kerana Nabi itu adalah maksum. Nak kata buat pokok salam pun lagi tak munasabah. Nak kata nama Tuhan, macam mana nama Tuhan pula? Ini kita bicarakan tentang perkara yang datang daripada Tuhan kepada Nabi. Jadi yang sesuainya ialah makna yang pertama, iaitulah ucapan sejahtera. Lalu kata pengarang, dan erti salamullah serta selawat itu, dan makna selawat pada lugah. Sekarang nak bicarakan tentang salam Allah dan juga selawat daripada Tuhan. Apa dia? Dihuraikan satu persatu. Dan makna selawat pada lugah itu doa. As-salatu ya doa. Selawat itu, salat itu ialah doa dari segi bahasa. Oleh kerana itulah Wahabi dia kata, adalah Wahabi yang jahil lah. Wahabi jahil kata apa dia? Dan salat itu sendiri adalah doa. Nak buat apa lagi kita nak doa ramai-ramai lagi? Salat itu sendiri adalah doa. Jadi salat dari segi bahasa ialah doa. Dan syarak jika daripada Allah. Jadi maksud salat daripada sudut syarak, daripada sudut istilah, apa dia? La fafihi tafsilun. Maka salat itu ada dia punya pendetilan dia. Dilihat dari sudut apa? Jika daripada Allah, rahmat. Jadi salatullah artinya rahmat Allah. Jadi selawat daripada Allah dinamakan sebagai rahmat. Jadi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah Ta'ala dan juga malaikat-malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu. Jadi pada satu ayat, lafaz salat pada satu ayat mengandungi 3 makna. Nisbah, berbeza antara makna dengan makna yang lain. Selawat itu bergantung kepada sandarannya kepada apa. Jadi innallaha, sungguhnya Allah Ta'ala berselawat dengan maksud Tuhan merahmati. Wa malaikatuhu, selawat daripada malaikat. Lain pula maknanya bisa istighfar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu, suruh kita berselawat. Maksudnya mendoakan. Jadi satu lafaz mempunyai makna yang berbeza-beza berdasarkan disandarkan kepada apa. Lalu kata pengarang di sini, jika daripada Allah maknanya rahmat. Apa maksud rahmat? Rahmat ialah iradatul ihsan. Tuhan menganugerahkan kurniaan, itu rahmat. Dan jika daripada malaikat, istighfar. Jika selawat datang daripada malaikat, maka dinamakan sebagai minta keampunan. Dan jika daripada manusia, tadarru' dan doa. Tadarru' ialah merendah diri. Dan doa artinya mendoakan Nabi. Dan kita memohonkan selawat atasnya, atas Nabi. Dia telah memohonkan ziyadatus selawat dan salam Allah atas Nabi. Jadi yang bila kita katakan doakan kepada Nabi, maknanya kita berselawat kepada Nabi dengan maksud mohon Tuhan menambahkan rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi. Mudah-mudahan kita doakan Allah Ta'ala lebihkan lagi. Itu maksudnya. Kita tambah, kita berpaut kepada apa yang Allah Ta'ala berikan dan kita minta tambahkan. Bukan yang dipohonkan asal rahmah, kerana adalah ia ain rahmah. Maka apabila kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maknanya ya Allah, tambahi nikmat dan aman atasnya, atas Nabi.
Jadi macam mana kita nak mohon rahmat ke atas Nabi, kita mohon Allah Ta'ala berikan rahmat kepada Nabi, sedangkan Nabi itu adalah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidaklah aku utuskan engkau wahai Muhammad kecuali rahmat. Itulah Nabi itu sendiri adalah ain rahmat. Nak minta rahmat apa lagi? Memang dia adalah rahmat. Jadi yang dimaksudkan dengan kita berselawat kepada Nabi, dengan maksud kita mohon rahmat, bererti kita mohon Allah Ta'ala tambahi nikmat, tambahi rahmah dan aman atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kali kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itulah yang kita faham. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan lagi, tambahkan lagi rahmat, tambahkan lagi rahmat. Jadi daripada selawat kita itulah yang akan kembali semula kepada kita. Jadi perbanyakkanlah kita kepada selawat. Allah Ta'ala sebut sallu. Sallu lafaz li taksir, kasratul fi'li. Kasratul fi'li. Perbanyakkan. Sallu, salli tasliyatan. Sallu artinya berselawatlah banyak kali. Fattahtul baba, buka banyak kali. Bukannya pintu tu banyak, tak, buka banyak kali, selawat banyak kali. Boleh juga dengan maksud perbanyakkan apa yang diselawatkan. Syahdan. Syahdan ni dia macam tambih. Tapi dah sebelum ni dah cerita dah. Cuma masih lagi tak berapa kejap, ditambahkan lagi, itu maksud syahadat. Jadi kita dah pernah dia asal mulai perkataan syahadah. Artinya kita dah saksi dah huraian dia sebelum ni. Kemudian ni dengar sikit lagi ada penambahan dia. Mana ada kaitan dengan sebelum ni, itu syahadat. Kata Syekh Abdul Mu'ti, bermula selawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makbul daripada tiap-tiap mukmin. Ini menariknya selawat. Macam mana keadaan kau sekalipun, kau berselawat, semuanya diterima Allah Ta'ala. Dengan dalil barang yang diriwayatkan bahawasanya Sayyidina Jibril alaihissalam katanya, betul? Katanya situ kan? Betul saya itu. Maka segala amal itu makbul dan mardud. Apa kata Jibril? Segala amalan itu ada yang diterima, makbul diterima, dan mardud ada yang ditolak. Melainkan selawat atasmu wahai Muhammad. Maka bahawasanya makbul ia. Selawatlah banyak-banyak. Ibadat lain tu ada yang ditolak, ada yang diterima. Tapi bila selawat ke atas Nabi, kekasih Tuhan, kekasih Tuhan, semua diterima. Itu Syekh Mu'tinya. Dan sebenarnya riwayat hadis bahawasanya doa itu terhenti atas antara langit dan bumi hingga dimulai akan dia dengan selawat dan disudahi dengan dia. Jadi segala amalan, segala doa itu bila nak mohon naik ke atas. Bila naik ke atas itu dia terhenti tengah-tengah. Tapi bila dimulakan dengan selawat, dimulakan dengan diakhiri dengan disudahi dengan selawat juga, selesai, laluan itu buka. Selawat banyak-banyak. Dan telah muafakatlah segala perkataan ulama. Dan nyatalah kehendaknya ulama, perkataan ulama tadi, dan itulah bahawasanya selawat itu menuntut orang yang menselawat daripada umatnya yang mukmin baginya. Daripada Tuhannya ditambahkan pujian dan membesarkan dan kurniaan itu atasnya sallallahu alaihi wasallam daripada berkat dan ampun dan lainnya, daripada segala martabat yang aliyah yang tinggi, barang yang patut dengan menzahirkan kesempurnaannya atasnya rahmatullah dan salamnya.
Dan lagi pula tiada dikendaki selawat kita atasnya, atas Nabi itu, syafaat kita baginya. Perlu kita faham bahawasanya bila kita selawat kepada Nabi, wah besarlah kita Nabi sepatutnya kena, jangan timbul isu. Nabi sepatutnya terima kasih kat kita selawat minta Tuhan berkatkan dia, rahmatkan dia. Sepatutnya Nabi kena, bukan begitu. Jangan kita faham macam tu. Maka bahawasanya seumpama kita tiada boleh mensyafaatkan umpamanya sallallahu alaihi wasallam, tetapi disuruh akan kita dengan membalas bagi orang yang membaikkan kepada kita juga dan yang memberi nikmat atas kita, maka jika lemah kita daripadanya, maka dipadakan dia dengan doa kita baginya kepada Allah Ta'ala yang sebenarnya memberi rahmat dan ta'zim baginya, supaya berpatutan daripada selawatnya yang maha besar kepada Nabi yang telah disempurnakan rahmatnya dan sejahteranya. Jadi kata pengarang, sebab apa kita bukanlah dimasukkan selawat kita atas Nabi itu sebagai syafaat kita baginya. Bahawasanya seumpama kita tiada boleh mensyafaatkan umpamanya sallallahu alaihi wasallam, kita tak boleh nak syafaatkan Nabi. Nabi syafaat kita ada tak? Jadi bila kita mendoakan Allah, mendoakan Nabi, kita mohon Allah Ta'ala naikkan maqam Nabi, bukan bermaksud kita mensyafaatkan Nabi, tidak. Tetapi disuruhkan akan kita, Allah Ta'ala suruh kita berselawatnya. Apa dia? Dengan cara macam mana? Membalas bagi orang yang membaik kepada kita juga. Jadi Nabi lah yang syafaat kepada kita. Jadi berterima kasih kita. Bagaikan orang kaya. Orang kaya, dia lah selalu support kita. Kita kekurangan dia bagi. Tapi bila hari dia punya hari jadi dia, kita hadiahkan barang, bukan bererti kita menolong dia, tidak, tak ada apa-apa pun. Tapi nak berterima kasih kepada orang yang membantu kita tadi. Begitulah juga bila kita berselawat kepada Nabi dengan maksud apa dia, kita berterima kasih kerana Nabi lah yang sebabnya kita mendapat rahmat. Kita berterima kasih kepada dia. Itu sebab kita di sini. Dan yang memberi nikmat atas kita, maka jika lemah kita daripadanya, maka dipadakan dengan doa kita baginya kepada Allah yang sebenarnya memberi rahmat dan ta'zim baginya, supaya berpatutan daripada selawatnya yang maha besar kepada Nabi yang telah disempurnakan rahmatnya dan sejahteranya. Jadi kita nak syafaat Nabi memang tak boleh lah. Jadi ucapan terima kasih kita kepada Nabi macam mana? Siapakah yang memberi syafaat? Siapakah yang memberi nikmat? Allah Ta'ala. Jadi mohon kepada Allah Ta'ala memberikan, membesarkan kepada Nabi dengan tujuan kita berterima kasih. Kita tak syafaat kepada Nabi, tak boleh. Yang memberikan syafaat itu ialah, hakikatnya ialah Allah. Jadi mohon kepada Allah atas dasar berterima kasih kepada Nabi.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Dan kata jam'un daripada ulama. Jam'un artinya kebanyakan atau jumhur. Kita katakan jam'un sebahagian. Jam'un ni artinya kebanyakan, himpunan daripada ulama. Faedah selawat kita itu, selawat kita ke atas Nabi itu, faedahnya ialah menunjukkan atas khalis i'tiqad. Khalis, bersih i'tiqad kita kepada Nabi. Dan niat, khalis i'tiqad dan niat kepadanya, kepada Nabi. Dan menyatakan kasih kita baginya. Jadi cara kita nak kasih kepada Nabi, nak menunjukkan kasih sayang kita kepada Nabi itu ialah kita memberikan ucapan selawat. Jadi Nabi mengatakan, akulah yang lebih layak dikasihi daripada yang lain, bahkan daripada diri kamu sendiri, daripada diri kamu sendiri. Ya, kata Nabi kepada Sayyidina Umar. Orang pertama yang kita kasih ialah Nabi SAW. Kasih kita kepada Nabi dan membesarkan dia, mentakzimkan Nabi. Iaitulah daripada besar cabang iman, cawang iman. Jadi antara cawangan iman itu ialah membesarkan Nabi, itulah dengan cara berselawat. Kerana menunaikan syukur yang wajib atas kita. Jadi wajib kita bersyukur kepada Nabi. Jadi kita menunaikan syukur itu dengan cara kita berselawat. Sebab besar bangkitan, itu besar kita atas kita. Betul bang? Besar bangkitan itu atas kita, sebab ia, ya Nabi, melepaskan kita daripada jahim, neraka jahanam. Itulah syafaat kubra, syafaat Nabi di akhirat kelak nanti, sampai sehingga kan tak ada orang yang beriman yang ada yang baki, yang tertinggal di dalam neraka. Semuanya disyafaatkan oleh Nabi SAW. Barulah Nabi akan masuk ke dalam syurga. Tak ada satu pun yang ditinggalkan. Dan kemenangan kita dengan nikmat yang mukim, najah, falah. Jadi kemenangan artinya terlepas daripada api neraka, tidak kekal dalam api neraka, dengan nikmat di dalam syurga yang mukim, yang kita diamnya, menetap di situ. Jadi masuk dalam syurga. Dan dihimpunkan selawat dan salam. Jadi himpun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim, tu kata sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Perkataan salli dengan salim. Itu cara bacaan dia, cara nak atafkan, cara kita nak sambungkan antara perenggan dengan ayat dengan ayat. Kalau dimulakan dengan salla, maka salam. Kalau salli, salim. Itu dia ataf amal dengan amal, fi'il madhi dengan fi'il madhi. Jangan kita baca Allahumma salli wa sallam. Salah, cara bahasa Arabnya salah. Jadi kalau Allahumma salli, ujung dia wa sallim. Kalau sallam, wa sallama, atau sallama, itu cara. Ada juga kadang yang nama tersasul dalam madhi juga. Nama awalnya salli ke salat. Tapi kalau salat, mana fi'il madhi,
Salama juga kena fi'il madhi. Kalau salli fi'il amar, kena salim juga fi'il amar. Itu cara bacaan ni yang betul. Dan himpunkan selawat dan salam. Kita kena himpunkan. Setiap kali kita selawat, bacakan dengan salam. Itu yang lebih elok. Sebab apa? Kerana memeliharakan. Ini namakan sebagai berihtiyat. Nak keluarkan. Ihtiyat tu nak berjaga-jaga daripada tergelincir kepada hukum yang lain bagi pandangan ulama yang lain. Dia kata di sini kerana memelihara daripada orang yang mengatakan makruh menunggalkan salah satu daripadanya, selawat dan salam. Inilah qaul yang rajih. Jadi kalau bolehnya bila selawat ada salat, ada salam. Jangan tinggalkan, jangan salat saja. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. Sambungkan terus. Wa sallim juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim alaihi. Tentu. Dan jangan tinggalkan semata-mata salat saja atau salli saja. Itu pandangan yang rajih, yang kuat, kaul pandangan yang kuat. Faidah, setengah bagi orang yang mengarang kutub. Kutub ialah jamak bagi kitab. Kutub, jamak artinya banyak-banyak kitab. Jadi sunat bagi orang yang mengarang kitab dan yang menyurat, tulis surat, menulis apa-apalah. Apa disunatkan? Menselawat dan salam. Yang ini mengucapkan keduanya, selawat dan salam, tatkala ia menyurat akan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengulangkan selawat dan salamnya dengan berulang-ulang surat namanya. Jadi ceritakan sekarang mudah. Setiap kali sebut Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Ibn Salah, sayugianya, sepatutnya, sayugianya, mestinya ia peliharakan atas selawat pada ketika menyurat namanya sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam. Dan pada ketika menyebut, bukan pada ketika tulis saja, bahkan ketika menyebut akan namanya sallallahu alaihi wasallam. Dia kena ajar pun, ajar daripada budak, daripada sekolah lagi. Daripada sekolah lagi dengan budak kita kena ajar. Sekali sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah. Itu dah tiap hari, tiap tahun kita ajar budak itu sebut. Sampai nanti dia besar jadi ingat. Sebut saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan ia jemu daripada mengulang-ulangkan dia. Sebab mengulang suratnya dan sebutnya, maka bahawasanya yang demikian itu setengah daripada sebesar-besar faedah yang disegerakan dia orang yang menyurat hadis dan membaca dia. Dan barang siapa melalaikan demikian itu, diharamkan daripada bahagiannya yang amat besar. Jadinya kita tulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang mengikut. Jadi setiap kali berselawat tu banyak ada faedahnya. Jadi kalau kita tak buat perkara tersebut, maka hilanglah banyak faedah-faedah yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Cara firmannya, ya ayuhan nas. Allah Ta'ala tak sebut ya ayuhan nas sallu, tak. Sedangkan an-nas ini artinya manusia. Kalau ya ayuhan ladzi, wahai orang yang beriman. Kenapa Allah Ta'ala tak sebutkan ya ayuhan nas, wahai manusia? Yang mana an-nas ini yang melengkapi mukmin dan kafir. Jadi apa kita faham? Simbolik daripada Allah Ta'ala membawakan lafaz amanu, bukan lafaz an-nas. Kata pengarang, kata Syekh Fatani,
memberi ketahui. Ini kita fahami daripada ibarat ini bahawasanya sebesar-besar wasilah dan yang terlebih memberi manfaatnya bagi orang mukmin itu selawat akan Nabi. Itu je. Maknanya berselawat dengan maksud yang lainnya, orang-orang mukmin itu mendapat suatu ikatan yang kuat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perkaitan selawat. Sallu tadi. Dengan makna yang lainnya, dikeluarkan daripada neraka, dimohonkan keampunan semua terhadap orang mukmin. Datang daripada mana? Daripada permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula orang yang kafir tiada ada wasilahnya, sedangkan orang-orang kafir tak ada wasilah. Kita ada pantaran kita, itulah Nabi berlakunya syafaat. Wasilah ni perantaraan. Wasilatan Muhammadal ladzi wa'ada. Itulah makam yang tertinggi Nabi, itulah memberikan syafaat. Itu wasilah kita. Maka tiada didatangkan dia dengan lafaz yang umum. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala tak bawakan lafaz ya ayuhan nas. Kerana sallu itu sebagai khas untuk orang mukmin mendapat wasilah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula kelebihan selawat itu amat banyak, maka membadalah yang diriwayatkan daripada Sayyidina Zainul Abidin, anak Ali, anak Husain, anak Ali, bahawasanya ni Zainul Abidin tu, bahawasanya alamat ahli sunnah itu membanyakkan selawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu antara tanda-tanda orang itu sebagai orang ahli sunnah ialah berselawat. Tanda dia. Dan lagi warid orang yang selawat atas satu selawat, insya-Allah kita lagi pada masa yang datang. Segala yang benar kepada Allah Taala, segala kekurangan, kesilapan, ketaifan, kebencian itu datang dari segi saya. Akhirul taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma hadina ala jama'an ma'hum ma taqarrabana wa taqarrabana ma'asina sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.